Ramai orang PM sebenarnya hamba ni lama benar dah tak buat konten. Lama dah 2 bulan dekat 3 bulan dah. Tapi terlalu ramai orang duduk PM je bui motivasi sikit pasal menego slow, menego berat benar lah ni. Jadi kita buat lah. Tu pun tak tahu kita push ke tak push. Berasa tak sedap di hati kita tak push. Baik, seringkah yang boleh. Gini, mu menego slow tu salah satu puncanya mu tak fokus. Mu nego lah gajah rima pun, mu menego lah koprak pun, kalau tak fokus tegak. Gini, aku nak bagi contoh paling mudah. Mu bawa kereta, mu bawa kereta. Kalau mu mentah-mentah mu tengok handset. Boleh kira lagi deh. Mentah-mentah tak punya handset mu pun. Tapi kalau mu bawa kereta, mu lepas dari terus, mu duk gini, apa jadi dengan pemanduan mu? Ketam. Jatuh gaung lah atau telah lah. Gak mu menego ni macam bawa kereta lah, mu kena fokus. Mai sebentar-bentar tak apa lagi. Tapi menarak kau mengadak terus. Confirm ke gaung lah. Jadi sebab tu orang nego lo ni banyak down. Sebab owner tu hilang fokus. Faham tak faham? Simple ya contoh aku mu tak usah duk buat keruk hidung kita. Tak usah duk buat dia ni nak ngajar orang. Aku nak tak tekak motor. Dah mu tanya ke? Bisnes mu lah ni kau berat tu bukan kes ekonomi. Kes mu tu hilang fokus. Tapi aku fokus je. Kerap mu. Bila mu duk mengadap ke kakak kau ni, pertama sekali mu hilang fokus kepada Allah. Kurang syukur pada Allah. Tak ada sambungan. Terus nak tunggu sambungan.